kafe. Itu dia dalam gua. Kopi kafe. Gua dia kecil je. Ingatkan macam kelam. Area dia besar. Okay, jom. Rest dalam. Kafe. Okay guys, sekarang aku ada dekat depan Kopi Cafe Bukit Tau Adventure Park, Perlis. Okay, so macam biasa aku datang sini, aku Google Map je. Alhamdulillah sampai. So sekarang kita nak park kereta. Nampak gayanya tempat parking memang luas gila. So parking tak perlu risau lah. Memang luas lah. Memang luas. Aku tengok. Okay, so sekarang kita dah sampai. Kita akan tengok-tengok kat luar ni ada apa. Let's go guys. Kopi Kapi dalam goa. Kopi Cafe sesuai dengan ni yang gua cuma tutup. Okay, ni dia guys, Kopi Cafe. Suasana dekat luar dia. Okay, kat luar gua. Kalau tak silap aku, kafe dia memang dekat dalam gua. Lepas tu kita akan rasalah macam mana suasana mengopi dalam gua. Pasal ni first time lah aku dengar kafe yang memang ada dalam gua. Lepas tu tempat lain tak ada lah. Ni memang rare. So korang wajib singgah. Okay, so kat sini aku cakap tadi parking area memang kalau nak park kereta memang tak risaulah sebab memang luar gila tempat dia. Okay, alright, ni dia. Dia lah yang dekat luar ni ada apa. Kita tengok. Ui. Awak nak makan ke? Tak. Yang ni Kopi Cafe. Oh, ni kopi. Ayam cheese Korea. Ni menu dia geng. Biasa. Hah? Sekejap. Oh, ni makan saja. Kopi sini. Air dalam. Oh, kopi dalam. Datang. Okay, kalau korang nak mengopi, korang boleh terus ke dalam lah. Kalau korang nak makan macam ramen ke, jagung manis ke apa, semua yang dekat luar ni, korang boleh order kat luar lah. Okay, macam aku memang aku dah kenyang. So, aku akan terus masuk ke dalam. Nak try Kopi Cafe. Let's go guys, kita masuk dalam. Ni dia. Antik lah gila. Ada apa ni? Mana aku boleh makan tu? Wow. Dalam gua kan? Minum kopi dalam gua. Oh, tu dia. Oh. Apa ni? Goreng. Kopi. Burger apa dia? Okay guys, actually dekat Kopi Cafe ni dia orang ada juga menyediakan menu macam burger, roti bakar, nugget. So korang boleh order lah juga kat dalam untuk makan-makan. Okay, kat luar tadi macam makan berat. Dia ada apa tadi? Kerabu Migi kan aku nampak tadi. So kalau nak makan berat sikit, korang boleh order kat luar. So kalau nak burger ke apa, boleh order kat dalam. Bagi muka panas satu. Tak minum? Loh? Tak nak. Tu je lah. Sekejap. Fries. Ada fries ke? Fries satu.
Fries satu. 15 sekejap Okay guys, sementara menunggu makanan kita siap, okay, kopi kita siap, kita jalan-jalan dulu lah masuk dalam gua. Kita tengok keadaan dalam gua, kafe dalam gua. First time dekat Malaysia kalau tak silap aku lah. Memang tak ada tempat lain kot. Ada ke? Kalau ada korang boleh komen kat bawah. Yang ambil gambar baca sekali. Yang nisong. Kena baca sekali Wow. Keren gila. Buah berangin batu tau. Ini pas bernama. Keren ni. Hah? Weh, cantik. Cantik geng. Tapi kursi dia kat situ je. Cantik. Siap ada lampu bagai dalam ni. Tu dia. Cantik, cantik. Keren. Buat apa kat situ? Sana. Ni pada. Sekejap. Rare guys, rare. Sampai ke sini. Tu dia. Dekat sini ada surau, pondok surau. Pondok surau kot. Tu macam ada, boleh jalan ni. Macam ada tempat makan-makan dekat kat sini. Ni surau kot. Surau. Alhamdulillah. Ni kita boleh santai kat sini. Dia orang ada buka kemah. Okay, nampaknya makanan kita dah siap sebab dia ada bagi kita tag tu. Tag tu akan bunyi, maksudnya makanan kita dah siap. So, kita boleh ambil dekat kaunter. Berdua. Buka panas dengan fries. Okay. Ada ni. Dekat mana ni penuh? Bawah dia lah. Ni kot. Okay, kita intai kita punya fries ni. Dah siap belum ya? Ni dia fries dia. Dah siap belum ni? Dah siap, kita ambil kat sini.
Ni yang itu dia. Nombor 2. Price. Oh, nombor dia ya. Ambil ya. Nombor 2 kan? Ya. Okay, ni dia. Dah siap. Ni dia. Ya? Okay. Tadi masa nak ambil fries aku tak nak bagi dia tag order. Lepas tu barulah kena bangun balik bagi. Okay, kita order fries dengan mocha RM9. Mocha panas biasa lah RM9. Yang ni apa tadi? Kalau 5, 6, 7, 6 RM6. Okay, jom makan. Okay, dah settle makan fries. Okay, minum kopi. Aku nak bawa korang jalan-jalan tengok dalam gua. Okay, habis settle tempat nice. Makan-makan pun nice. Korang wajib pergi, okay? Cantik, rare gila. Memang itu ke? Jom lah. Okay, actually guys, dalam gua ni, member aku cakap lah, ada bau-bau kelawar juga. Tapi aku tak tahulah bau kelawar tu macam mana. Tapi bagi aku, bau gua tu biasalah kan. So memang aku cakap bau kelawar ada. Tapi dia orang ada bakar bukhar jugalah dekat area tempat makan tadi. So ada wangi-wangi jugalah. So siapa yang tak tahan bau kelawar ke apa kan, macam tak suka bau kelawar, korang boleh minum dekat bahagian luar. Okay, kat bahagian luar yang ada macam kemah tadi. Nice. Weh, tinggi apa ni? Okay, tinggi sikit ni. Sini pun ada. Tinggi sikit je. Sini pun ada tapi macam tak ada orang. Okay, sini pun ada tempat makan-makan. Kalau ramai mungkin orang buka kot kursi. Oh, ni ada jalan belakang. Boleh masuk kot ni. Macam hutan sikit. Dah. Tu dia geng. Ni banyak semut hitam ni. Semut hitam banyak. Ya, penuh semut hitam. Woi. Kat belakang ni ada apa? Wow. Campsite kan? Nice gila. Macam ada campsite awak. Macam ada campsite. Kat sini. Tapi kemah ditutup. Banyak semut lah. Semut banyak. Ini tinggi sikit lah nak keluar. Saya laju. Lagu ni. Ke keluar sana balik? Ke sana balik? Ni.
Yang dekat pagi tu ada lawak tu kat atas tu nak lalu tak nampak kan kecil dia tu. Oh ya? Oh. Yang kecil ke bayi tak nampak jatuh. Ada. Jom. Banyak orang. Memanglah dah berak kan. Berak ni malah busuk. Nice. Jom balik. Nak buat lagi? Dalam? Okay guys, dah puas jalan-jalan dalam gua, minum kopi apa semua. So sekarang aku nak balik dah sebab lepas ni aku nak pergi ke mana Mana nanti aku tengok macam mana. So nak datang sini, okay. Kopi Kafi ni dia akan buka pada hari Sabtu hingga Khamis. Okay, daripada pukul 10 pagi sampai 7 petang. Kecuali Jumaat diorang tutup. Okay, Jumaat diorang tutup. So, siapa nak datang sini macam biasa korang Google map je. Kopi Kafi Bukit Tau Adventure Park. InsyaAllah korang akan sampai. Okay. So, overall nice tempat untuk kita mengopi. Kopi dia pun sedap. Rugi kalau korang tak try. Okay, wajib datang. Okay guys, jumpa lagi. Bye-bye. Oh nice. Korang wajib pergi. Rare. Let's go.